Tanah projek tu je ada tanah. Jadi tak payah buat, Jamal. Perikanan, penternakan, pertanian ni bukan semua tempat sesuai untuk kita buatkan aktiviti tu. Saya akan jawab tak boleh. Jangan. Dia ada risiko-risiko lain juga. Selain daripada dia boleh merosakkan struktur di bahagian luar kolam kita, kan mengganggu kita punya aktiviti menternak ikan tu sendiri. Bayangkan contoh macam kolam kita sini kan. Ini laluan masuk dia. Dan kalau kita punya laluan masuk, air naik 1 kaki. Dan korang bayangkan kalau tempat kita ni kita letak makanan ikan dekat bawah. Apa akan jadi? Rosaklah makanan ikan. Yang kedua, bila air naik, kita nak bawa masuk kanan, kita nak bawa masuk baja, kita nak bawa masuk racun, kita nak bawa masuk bahan-bahan keperluan, kita nak bawa masuk apa lagi? Macam-macam perkara. Tapi kita terpaksa meredah air banjir. Jadi sebab itulah kawasan tu jadi tak sesuai. Walaupun kolam kita tu tinggi. Pemilihan tapak ni dia sangat kritikal. Jangan ambil mudah, ambil ringan perkara-perkara penting. Boleh menjejaskan kita punya kerja-kerja seharian kita.